Korang pernah dengar tak kisah Hannah Cornelius? Kisah yang start dengan kebaikan, tapi end dengan tragedi yang gelap gila. Malam 26 Mei 2017, Hannah, student umur 21 tahun, tengah hantar kawan dia, Jaslyn Marsh, balik rumah. Biasa je kan? Kawan tolong kawan. Tapi masa kereta dia parking dekat Bird Street, kamera CCTV rakam 4 bayang-bayang lelaki datang dari belakang. Dalam beberapa saat je, diorang serbu masuk kereta. Jaslyn dihumban keluar, kena bantai teruk dalam gelap. Tapi dia hidup. Dia merangkak, cari rumah orang, minta tolong. Hannah pula hilang dalam tangan 4 lelaki tu. Berjam-jam dia kena bawa pusing, kena rogol, kena pukul. Semua benda yang kau tak sanggup dengar pun. Dalam kereta, dalam gelap, dalam jalan sunyi dia merayu. Tapi tak ada siapa dengar. Sampai diorang bawa dia ke satu ladang terpencil dekat Kronhof. Tempat tu senyap, gelap, tak ada satu rumah pun dekat situ. Dan dekat situlah segalanya berakhir. Ditikam, dihentak batu, mati on the spot. Esoknya, polis jumpa bukti satu-satu. DNA, barang, CCTV, semua tunjuk 4 nama. Vernon Whitboy, Eben Van Niekerk, Geraldo Parsons, Nashville Julius. 3 daripada dorang kena penjara seumur hidup. 1 lagi pun masuk penjara bertahun-tahun. Kisah ni bukan pasal malang. Ni kisah macam mana kebaikan seorang perempuan boleh bertembung dengan kegelapan yang manusia sendiri cipta.